Benda ni sebenarnya tak payah cover pun tak apa. Sebab entahlah, aku tak tahu kenapa orang cakap kalau masuk air rosak lah benda lah. Tapi aku rasa macam tak payah cover pun. Tapi somehow aku terbeli juga dia punya cover ni. Hai, mudah betul kena racun kat TikTok. So dah halang-halang korang tengok video ni, jomlah temankan aku pasang benda ni. Nampak tak? Motor aku ni kotor sangat lah. Malah nak basuh sebenarnya, sebab kalau basuh nanti hujan. Bila hujan, wife aku marah. Sebab wife aku kata dia nak basuh baju hari ni, nak sidai. Jadi kalau hujan nanti kan tak kering lah baju. So aku malah basuh motor. Sebab kalau basuh motor nanti hujan. Apa kaitan dia? Tak tahulah. Dah bersih macam tu, tak ada habuk. Lepas tu korang test dulu letak dekat sini. Kalau ngam, barulah boleh buka double tape dia ni. Payahnya buka. Okey, tak elok-elok, agak-agak macam tu. Tekan kuat-kuat. Kadang aku pelik juga dengan manusia ni. Daripada senang-senang nak tekan macam tu je kan. Tapi bila dah ada benda ni akan susah nak tekan. Tapi entahlah kenapa tak aku beli. Masa aku beli tu harga dia RM12 ke RM16 macam tu lah. Tak tahu sekarang ni berapa harga dia. Korang tengok dalam bilik kuning berapa yang korang dapat. So dah siap pasang. Cantik juga kan.